Assalamualaikum kepada penonton-penonton YouTube bersama Rock. Okey, malam ni Rock nak buat klip video sikit. Okey, sekarang ni manusia sekarang ni dah zalim sekarang ni kan. Manusia di muka bumi di akhir zaman ni dah zalim sangat dah. Kan, sampai dia nak membunuh binatang. Kenapa? Kan, kau nak membunuh haiwan kenapa? Kau nak bunuh kucing, kau nak bunuh apa? Kau nak bunuh apa? Anjing tu kenapa? Dia tu binatang je bernyawa, dia pun nak hidup juga. Kenapa sampai kau nak membunuh anjing liar, kucing liar tu kenapa? Kau tak ingat apa? Satu hari nanti kau orang ni tak ingat mati ke? Kan? Kau orang ni semua manusia ni yang terlalu zalim sangat nak bunuh binatang ni. Kenapa? Kalau dia dah sampai hayat dia mati, tak apalah kan. Sekarang ni dia masih hidup, dia masih bernyawa. Memanglah dia binatang, tapi dia masih bernyawa, dia masih hidup. Kenapa anda perlu bunuh dia? Anda ni kenapa ni? Terlalu zalim kepada haiwan ni kenapa? Saya kalau pantang lah, cukup marah saya kan. Kenapa terlalu zalim sangat sampai nak bunuh binatang ni? Kan? Dia pun nak hidup. Kalau dia dah sampai hayat dia mati sakit tu lain, tak apalah. Dia dah mati, dia dah ujung, dia nak nazak, dia dah mati, tak apalah. Ini dia masih hidup. Kenapa zalim sangat kita nak bunuh binatang ni? Manusia jenis apa korang semua ni? Kan, kau ni cuma masuk jenis apa ni? Kau tak ada hati perut ke? Kau seorang je nak hidup atas muka bumi ni. Brother, korang boleh bunuh anjing, boleh bunuh binatang, kucing ke apa, brother. Dia mati tak apa hari tu. Dia mati hari tu, korang bunuh dia, korang suntik dia, dia mati hari tu tak apa. Tapi yang tukang suntik tu besok mati juga besok. Kita ni manusia, brother. Besok kita mati juga, brother. Lambat cepat je. Jangan nak action sangat jadi manusia ni. Sampai kau nak membunuh binatang yang tengah hidup, tengah hidup. Kau nak bunuh dia kenapa? Zalim sangat kenapa ni? Sebab kita ni manusia. Dia memanglah kau suntik dia mati besok. Kau suntik dia kucing ke anjing ke, kau suntik dia mati. Yang tukang suntik tu besok tak mati? Tukang suntik tu besok tak mati ke? Tukang tembak tu besok tak mati ke? Tembak anjing tu tak mati ke? Kau boleh hari ni kau boleh tembak lah dia kan? Kau boleh tembak anjing tu, besok kau tak mati. Brother, gua ni jahat juga, brother. Tapi gua ada lah kemanusiaan tu. Ada hati perut sikit lah, brother. Kita manusia boleh hidup sampai umur berapa? Jangan action sangat lah hidup atas muka bumi ni. Kita ni manusia boleh hidup sampai umur berapa? Sampai umur 90 tahun. Sampai umur 1 tahun. Satu hari nanti kita mati juga, brother. Janganlah kita sebelum kita mati ni, kita hidup ni, kita buat zalim kepada haiwan-haiwan ni. Dia pun nak hidup juga. Dia haiwan juga. Dia hamba Tuhan juga. Tuhan yang cipta dia atas muka bumi ni. Rasa kalau anda bunuh anjing tu, kalau anda bunuh tembak anjing ke, suntik anjing ke, tembak kucing ke, suntik kucing ke, anda lebih teruk pada anjing lah. Tu terang saya cakap. Saya boleh cakap lah. Kalau anda tergamak bunuh anjing, bunuh kucing, anda lebih teruk pada anjing lah. Anjing tu baik, lebih baik pada anda kata. Lebih teruk pada anjing. Anjing tu baik lagi. Memanglah dia kadang-kadang dia kacau orang, dia gigit orang, itu memanglah macam mana kan. Itu kehidupan dia. Kita tak boleh halang dia.
Tapi kalau anda tergamak nak bunuh anjing, tergamak nak bunuh kucing, nak suntik, lepas tu anda nak bakar dia apa semua kan, anda lebih teruk pada anjing lah. Itu ya. Jangan jadi manusia lah. Kalau anda tergamak tembak anjing, bunuh anjing, jangan jadi manusia lah anda. Anda jangan jadi manusia lah. Biar anda jadi anjing lah. Betul? Tergamak korang nak bunuh, nak suntik, tergamak korang ni . Korang ingat korang tak mati ke besok? Kan? Korang ingat korang tak mati ke? Berapa lama korang boleh hidup? 200 tahun? 300 tahun kau boleh hidup atas bumi ni? Sampai boleh hidup 300 tahun? Tak mati dah besok? Nak zalim sangat tu. Berapa lama kita manusia boleh hidup atas bumi ni? Berapa lama manusia boleh hidup atas muka bumi ni? Kau nak zalim sangat ni kenapa? Ingat-ingatlah. Besok di padang mahsyar esok menjawab lah. Hari ni boleh kau gelak-gelak lah. Lepas kau tembak anjing tu, kau bunuh kucing tu, kau boleh lepak kedai kopi, kau boleh gelak-gelak lah. Tadi aku tembak anjing tu 4 ekor. Tepat tu, mati tu. Aku hero lah ini lagi kan. Kau tembak anjing, kau hero lah. Pergilah berperang sana. Dekat apa? Dekat Gaza tu. Dekat Palestin tu. Hero sangat. Pergi berperang sana. Rasa aku tak ada yang kau tembak kau dulu. Betul lah Zalim sangat kau nak bunuh anjing, nak bunuh kucing ni. Kenapa? Besok jawab lah di padang mahsyar. Hari ni kau boleh gelak lah. Lepas kau tembak, kau bunuh haiwan tu, kau boleh gelak di kedai kopi lah kan. Kau boleh gelak di kedai kopi lah. Besok di padang mahsyar kau boleh gelak lagi. Kau dah bunuh anjing, kau dah bunuh kucing, kau boleh gelak lagi ke di padang mahsyar besok? Di padang mahsyar kau boleh gelak lagi ke di padang mahsyar besok? Matahari jengkal ni. Atas dunia kau boleh gelak lagi lah. Kau bunuh anjing, kau bunuh kucing, kau tembak, kau suntik. Di padang mahsyar besok, matahari jengkal ni kau boleh gelak lagi ke? Dia akan bercakap, binatang ni. Ni manusia ni besok, dia atas di muka bumi ni, dia tembak saya mati kata. Kucing ni, ada suntik saya mati. Aku jawab lah. Aduh, apa manusia kau ni semua ni.